Sebenarnya witir itu ganjil, bermula daripada 1, 3, 5, 7, 9 dan 11 itu witir. Sebab witir itu ganjil. Dan Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis mengatakan Allahul witir yuhibbul witrah. Allah itu ganjil, bermakna dia suka yang ganjil. Jadi sembahyang witir atau sembahyang ganjil. Kalau habis hadis ni memang ganjil itu satu lah. Tapi ya. Kita ustaz tulis pun satu ya. Dua satu ya. Penghabisan satu. Kalau anta bikin dua-dua, penghabisannya satu. Bermakna witirnya penghabisan ditutup dengan satu rakaat. Tapi kalau kata kita bikin 4, maka kita bikin 3. Semua ulama salah seperti itu. Ya. Cuma semalam ada orang soal, setelah kuliah baru ada terfikir. Dia mengatakan kalau kita buat witir 7, maka boleh tak kita buat 8? Ataupun kalau kita buat witir 5, apakah kita boleh buat 8? Itu silap dia. Rasulullah SAW pernah buat witir 7, tetapi tak ada masa bertembung dengan waktu fajar, maka 7 rakaat saja. Maka paling kurang kita katakan 1 rakaat kan? Tetapi paling lebih 11. Nanti jangan katakan oh saya nak buat 8, kemudian saya nak buat witir 7. Sebab ada Rasulullah SAW terus 7 rakaat tak berhenti. Jadi dia nak buat 8 rakaat, kemudian dia buat 8 rakaat, saya nak buat witir 7 ataupun 5. Tidak boleh. Kalau buat 8 rakaat, witirnya berapa? 1 ataupun jadikan 10 kemudian 1 kan? Jadi ataupun buat 8 rakaat, 4 dan 8 rakaat kita buat 3 rakaat langsung. Jadi kita punya qiyam tu 10 lah, 10 1. Jadi 11. Jadi 11 lah. Ya. 10 malam-malam. Ya. 1 rakaat witir. Dia gini, yang dikatakan qiyamul lail, kita kadang keliru ya. Ada 7 nama untuk qiyamul lail ni. Qiyamul lail itu sendiri, witir, tarawih, qiyamul Ramadan, tahajud. Dalam buku saya itu yang terbaru. Sebab bila orang tanya, boleh tak ustaz, saya dah tarawih, saya nak qiyamul lail. Ya Syekh, tarawih itu qiyamul lail lah. Bila mula qiyamul lail? Lepas Isya. Ustaz, saya dah qiyamul lail, boleh tak saya tahajud? Qiyamul lail tu tahajud tu qiyamul lail lah. Ini hal lain. Kerana keliru dia, ustaz, saya dah sembahyang qiyamul lail, saya boleh tak witir? Tanya witir nanti berapa rakaat? Saya nak buat 11 rakaat. Tadi qiyamul lail 23 rakaat dengan imam. Dia nak buat witir 11 rakaat. Itu karut itu. Jadi qiyamul lail, tahajud, witir sama kan? Cuma iya. Kalau buat yang kena tidur baru bangun, ini sembahyang apa? Sama juga. Yang kena tidur. Iya. Dia bukan kena tidur. Rasulullah SAW begini. Kalau lepas sembahyang Isyak, dia terus balik, dia tidur. Tapi kebanyakan kita tak sempat nak tidur. Kalau tidur biasanya terus tak sembahyang qiyamul lail. Maka kita berjaga-jaga lepas sembahyang Isyak, kita qiyamul lail langsung. Sebab boleh qiyamul lail lepas sembahyang Isyak. Itu yang tarawih ni, hadis witir ni selalu takut kita tak sebelum kita tidur kita dah buat. Ya. Ya. Jadi kalau kita bangun bermalam, kita tak payah buat witir lagi. Witir boleh. Ya. Kalau tadi dah witir, katakan dah buat 11, kita bangun malam, lebih baik kita baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Dan baca Al-Quran ni, siapa kapan dijelaskan oleh Al-Albani dalam kitab yang saya nukil, dia akan jadi lembaga. Pahala baca Al-Quran ni, dia akan jadi lembaga. Allah akan jadikan lembaga. Itu jadi teman kita. Kalau kita tak baca Al-Quran, apa kita punya? Jadi waktu malam nanti, terutama malam-malam Ramadan ni, qiyamul lailnya setelah selesai, tahajudnya sudah selesai, kita hidupkan dengan membaca Al-Quran, tilawah atau tadarus. Kerana Rasulullah SAW sentiasa bertadarus dengan Jibril alaihissalam sepanjang bulan Ramadan. Jadi kita baca Al-Quran supaya dapat pahala. Dan pahalanya juga akan dikongsi dengan mak kita. Sebagaimana dalam hadis, apabila kita membaca Al-Quran, pahalanya akan diberikan kepada mak kita dengan memakaikan nanti di padang mahsyar satu taj. Apa itu taj? Crown. Satu mahkota. Dan hadis ini hadis sahih, disahihkan oleh Al-Albani. Dan apabila mak kita dipakaikan oleh Allah taj mahkota, dia sama seperti dalam bilik yang sejuk, bilik yang dingin. Sedangkan di padang mahsyar besok, subhanallah, menakutkan. Yang musyiddah, hari yang menakutkan. Jadi bantu mak kita, bapak kita baca Al-Quran. Banyak baca Al-Quran supaya dia dapat keringanan besok di padang mahsyar, insya-Allah. Ini hadis ya. Kita kena yakin. Ini masalah gaib.
alladzina yu'minuna bil ghaib. Inilah orang yang beriman dengan ghaib, bahawa besok mak bapak kita akan dapat keringanan, di antaranya dengan bacaan Al-Quran kita, di antaranya dengan bacaan Al-Quran kita. Dan setiap bacaan Al-Quran, setiap huruf berapa? Paling kurang 10 setiap huruf. Alif 10, lam 10, mim 10, sebagaimana hadis Muslim. Jadi jangan tinggalkan baca Al-Quran. Dan kalau boleh semampu mungkin ya, seperti ustaz kita kena hafal semampu mungkin. Ya, satu lagi soalan kita berhenti kerana dah waktu 11. Ya, teruskan sahabat. Pasal kita mulai ni. Iya. Kita dah tarawih pun kita mulai juga. Iya. Jadi bukan tahajud. Iya. Tahajud tu sama saja. Jadi bila kita bangun, kalau ada solat niat tahajud, niat. Mana ada tahajud lagi? Tadi ada tahajud. Tak ada. Islamnya Allah ada, kalau bangun tidur tu dia solat tahajud. Okey, kita ambil hadis Bukhari daripada Aisyah radhiyallahu anha. Kata Rasulullah, kata Aisyah, bahawasanya Rasulullah qiyamul lailnya ataupun tahajudnya tidak pernah melebihi 11, sama ada bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan. Itu hadis Bukhari. Jadi kalau anda tadi dah sembahyang di sini, jangan besok ataupun malam ni tengah-tengah malam pukul 3, pukul 4 bangun sembahyang lagi 11 rakaat. Ini tak betul. Ataupun sembahyang solat tahajud tak perlu, dah tak perlu. Kalau nak sembahyang juga, katakan kita ambil wudu kan, kita nak baca Al-Quran, sunnatul wudu ada. Solat wudu. Iya. Sembahyang tasbih ada kalau nak sembahyang tasbih. Malah sembahyang taubah, sebagian ulama mengatakan ada, tapi bukan setiap malam, bukan hari-hari jadi wajib nanti. Jadi ini adalah yang boleh kita lakukan. Kalau qiyamul lail tak ada lagi, insya-Allah. Iya.